Kau terkejut gila. Tapi sekarang ni, dekat hutan sana, ada satu kulat sial ni tengah kontrol otak semut. Ubah dia jadi zombie yang patuh, sanggup mati bila disuruh. Ini bukan main-main punya cerita. Parasit Ophiocordyceps tu menyusup masuk badan serangga. Ikut rekahan dekat kulit keras dia. Lepas tu start baham dia dari dalam. Perlahan-lahan tapi steady habis. Tapi yang betul-betul lahanat punya pasal, kulat tu tak bunuh semut tu terus. Dia rampas sistem saraf, biar mangsa hidup. Tapi dah jadi patung dia sepenuhnya. Semut tu dah tak ada kuasa atas diri sendiri. Dia buang koloni dia, tak peduli kerja. Dan macam zombie, jalan merayau ke mana bangsat fungus dalam dia tu suruh. Saintis panggil ni fenotip meluas. Bila satu organisme kawal habis benda lain. Tapi sebenarnya ini horror biologi paling gila dalam realiti. Gila babi betul. Tapi arahan terakhir kulat tu, kau panjat tepat 25 cm dari tanah. Pas tu gigit daun tu mati-matian. Jangan sampai lepas dah. Kenapa pula mesti 25 cm? Sebab kat situ lembapan dengan suhu paling ngam untuk kulat tu membiak. Parasit bangsat tu dah kira setiap milimeter untuk dia beranak pinak. Celaka. Semut tu cekam pokok tu kuat nak mampus. Sampai dah mampus pun, kau memang takkan boleh cabut bangkai dia. Saintis sampai jumpa mayat tergantung kat daun berbulan-bulan. Sial. Kulat tu dah kira semua benda sampai sekecil-kecilnya. Kalau mangsa gigit tinggi sangat ke, rendah sangat ke, spora dia mampus sia. Sebab tu dia kawal setiap pergerakan patung bodoh dia tu sampai habis. Masa itulah semut tu terkaku dengan gigitan maut terakhir dia. Lepas tu dari kepala otak dia mula tumbuh badan kulat tu. Batang panjang tu tembus tengkorak dari dalam keluar, babi punya kulat. Weh, benda ni memang macam senjata pemusnah besar-besaran. Dari kepala semut mati, batang kulat mencanak keluar, tabur berbilion-bilion spora kat koloni bawah tu. Spora tu jatuh macam hujan atas semut sihat, tembus kulit keras di orang, jangkitan pun mula balik dari awal. Satu zombie boleh jangkitkan puluhan semut lain serentak. Sial. Koloni dah ada pertahanan di orang sendiri. Diorang boleh detect yang dijangkiti melalui perangai pelik-pelik. Lepas tu diorang paksa bawa keluar, campak jauh-jauh dari kawasan tu. Jahanam. Macam pekerja sanitasi waktu wabak tahun le. Tapi kulat tu pun bukan bodoh bangang. Dia berevolusi, belajar nak sorok simptom masa awal-awal lagi. Jadi semut tu sempat jangkitkan ramai mangsa lain sebelum kena buang. Ini memang perang biologi sebenar. Dah berjuta-juta tahun dah jalan. Sampai sekarang, haram jadah tak tahu siapa yang menang dalam perlumbaan senjata ni. Semut ke kulat parasit ni. Pukimak punya hal, seram gila. Saintis bedah otak semut berjangkit. Terus tergamam, kulapok tu balut setiap saraf. Tapi satu pun tak mati. Sial. Parasit tu tak hancurkan sel otak pun. Dia guna macam litar untuk bagi arahan. Semut tu hidup lagi. Rasa semua benda. Tapi bukan dia yang fikir dah. Bayangkan ada orang take over kepala kau. Kawal kau macam watak dalam game. Kau rasa semua, tapi badan kau ikut arahan lain. Bukan kehendak kau. Bodoh. Semut tu rasa lapar, sakit, penat. Tapi kaki dia pergi tempat fungus tu nak. Bukan tempat dia. Ini perhambaan paling bangsat dalam dunia alam. Kau panjat pokok sendiri, gigit daun sendiri, mati pun sendiri kat tempat perfect untuk parasit tu. Faham semua, tapi langsung tak boleh kawal. Sial. Ini memang mimpi ngeri. Gila babi saintis dah jumpa berpuluh jenis cendawan ni. Setiap satu fokus kat mangsa dia sendiri. Semut, labah-labah, kumbang, ulat semua kena kawal habis-habisan. Buat masa ni, cendawan zombie tu tak bahaya kat manusia. Tapi kat alam liar dah ada parasit toksoplasma yang ubah perangai tikus. Sampai dorang tak takut kucing. Sama macam kes semut tu lah. Dan toksoplasma ni, satu daripada 3 makhluk hidup kat planet ni dah kena jangkit. Termasuk kau, ada peluang 33%. Babi betul, dia kacau kau punya rasa marah dan cenderung ambil risiko. Sah-sah kau dah kena kontrol. Cendawan zombie ni buktikan yang realiti lagi seram daripada mana-mana cerita hantu. Kat sini, parasit tukar benda hidup jadi biorobot dan tak ada siapa pun dengar jeritan kau dari dalam. So, kalau kau nampak semut jalan sorang-sorang, merayap entah ke mana, cuba tengok betul-betul. Pukimak, mungkin tu bukan semut dah, tapi cuma badan mati dengan cendawan jadi dalang kat dalam. Follow channel ni, Con Film kau terkejut baru lagi.